Kalau bini ajak mari kedai ada alasan, dah tutup hari ni buka semua kecuali hari kiamat. Apakah? Ada orang tahu tu, ada orang tak tahu lagi. Apa nama? Berkenaan dengan waktu operasi kedai kami. Moga baru ni kita ada sedikit perubahan masa je. Sikit ya, tak banyak. Dok, kalau banyak tu berlauk. Apakah? Untuk malam mereka, dok waktu operasi masuk talinya ni. Kau kamera ni takut kau gelak. Bukan gelak kau, ya. Jadi apakah? Waktu operasi kami pada hari biasa lah, hari kerja ni bermula 9 suku pagi, berherak suku tu. 9.15 pagi, siapa lah pukul 5.45 petang. Dia juga, untuk malam pula, kita buka juga. Bermula pukul 8.30 malam. Siapa lah pukul 10.30 malam. Hari apa? Untuk waktu malam, kita beroperasi pada hari Sabtu, siapa lah hari Rabu. Dia juga, untuk waktu-waktu kerja ni buka hari apa? Setiap hari kecuali hari kiamat. Hari kiamat tak boleh buka. Dia juga dekat hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada di mana? Seperti apa kak tahulah. Semua kedai apa dia kira lah. Kedai Prabu ke, kedai apa ke. Tutup hari Jumaat. Untuk mana dekat kedai kita beroperasi juga pada hari Jumaat. Separuh hari. Bermula pukul 9.30 pagi. Sampai pukul 12.30 hari. Jadi kalau bini ajak mari kedai kau, kalau tak lagi ajak mari kedai tak ada alasan. Dah tutup hari ni buka semua kecuali hari kiamat. Tak ada alasan. Kalau bini ajak, abang, jom datang kedai. Loh, aku kecil luar gitu gak. Dok, boleh mari kan. Nak nyokor juru kamera kita. Dia lain semacam. Kalau mereka awak nak cari Prabu murah berkualiti comel, tak segelai lah. Bagi DM kau baca khas untuk anak perantau SAS. Hatiku dicuri lagi, tidak dapat ku cari jauh di bawah.